Apakah hukum berdiri ketika Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? 1. Berdiri ketika Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kelahiran baginda yang mulia disebut merupakan satu bentuk kegembiraan, penghormatan dan kesyukuran atas kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Ia boleh disamakan dengan berdiri sebagai tanda hormat kepada orang yang memiliki keutamaan, ilmu dan kemuliaan suatu amalan yang diiktiraf secara budaya dan diterima secara umum. 2. Tiada dalil yang melarang amalan ini kerana hukum asalnya adalah harus ataupun ibahah apabila ia dilakukan dengan niat untuk memuliakan apa yang telah dimuliakan oleh Allah sendiri, maka seseorang itu diberi ganjaran berdasarkan niatnya. 3. Imam Al-Barzanji rahimahullah berkata, berdiri ketika disebutkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah diterima dan diperakui oleh imam ahli hadis dan ahli ilmu. Beruntunglah orang yang tujuan dan niatnya adalah memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Dalil daripada amalan para sahabah. Sebelum memeluk Islam, Urwah ibn Mas'ud telah dihantar untuk berunding bagi pihak Quraisy. Beliau kemudiannya menyaksikan dan mengakui penghormatan luar biasa para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang raja atau pemimpin dihormati sebagaimana para sahabat Muhammad menghormati baginda." 5. Kecintaan dan penghormatan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan baginda. Mereka tidak membiarkan air wudu baginda jatuh ke tanah. Sebaliknya, mengumpulkannya, menyapunya pada tubuh mereka. Mereka juga mengumpulkan peluh baginda untuk dijadikan sebagai wangian. Perbuatan-perbuatan ini jelas menunjukkan tahap penghormatan dan kecintaan mereka yang mendalam terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Asas Al-Quran dalam memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri ketika Maulid dilakukan untuk memuliakan dan meraihkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang paling mulia. Allah SWT berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai sumber rahmat kepada seluruh alam."